Ini zaman penipuan. Bulan lepas saya sebut dekat yang datang ceramah bahawa teknologi AI, Artificial Intelligence, sangat menakutkan. Setiap minggu keluar satu AI punya app kan, satu. Setiap minggu keluar satu. Saya perhati. Saya suka tengok benda-benda tu, bukan hobi. Saya tengok apa yang kita boleh bersiap. Boleh buat PhD berkaitan hukum hakam fatwa yang berkaitan dengan AI. Sangat banyak. Siapa yang rajin boleh buat. Ada banyak tuan-tuan. Antaranya bulan lepas kita sebut AI ni, dia boleh ambil suara saya ni yang saya bercakap sekarang, dia ambil dalam mana-mana internet ni. Kemudian dia boleh buat saya bernyanyi selama 2 minit menggunakan suara yang sama. Suara saya menyanyi, padahal saya tak pernah nyanyi pun lagu tu. Apa baru ni keluar? Suci, apa dia? Rabbani tu. Orang pun pakat hantarlah kat saya, Ustaz. Rajin berduet pula dengan ni. Dengan Ustaz Azhar, dengan Dr. Mazhar. Berduet sekali pula tu. AI. Suara saya sebiji. Suara Datuk Seri Najib, suara Datuk Seri Zahid, suara banyaklah. Suara yang sama. Tuan-tuan, suara yang sama. Semalam saya tengok AI, satu app bagi saya barulah, saya bukan bidang tu kan. Gambar kita hard copy, gambar kita dulu album kita, gambar album kita hard kertas tu. Kita masuk dalam ni, kita masuk dalam media sosial, kita up gambar kita lengkap. Depa masukkan gambar itu dalam satu app AI, boleh digerak-gerakkan gambar tu. Gambar tu boleh bergerak. Boleh buat bergerak, dia berjalan kaki balik ke rumah, dia singgah di kedai, gambar tu. Saya baru tengok semalam, saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda apa lagi nanti kan? Yang boleh menyelamatkan kita daripada kesemua penipuan itu adalah iman dan ilmu. Selalu saya ulang. Yang boleh menyelamatkan kita daripada semua penipuan itu adalah iman kepada Allah dan juga ilmu. Walaupun demikian, dan tajuk hari ini lebih menjurus kepada perkaitan metafizik. Bila sebut tentang metafizik secara umum, hari ini apa beza sebenarnya antara teori sains dan metafizik? Adakah metafizik itu memang dah termasuk di dalam teori sains? Sebagai percontohan yang paling mudah, dahulu kita belajar sains bukan sahaja di peringkat sekolah rendah, bahkan di peringkat sekolah menengah, bahkan mungkin lebih jauh kita mendetaili sains itu bagi mereka yang mengambil bidang tersebut. Tapi secara mudah saya nak bagi percontohan, teori sains ialah dalam bentuk satu cabang pemikiran untuk mengetahui hasil sesuatu perkara, hasil sesuatu dapatan. Sebagai contoh, bagaimana petir terjadi. Ini contoh dalam bidang teori sains. Jadi perkara-perkara ini bila dipersoalkan sedemikian rupa memerlukan ujian-ujian dan beberapa eksperimen untuk membenarkan dia. Contoh, bila kita berbicarakan bagaimana petir terjadi, perlu ada uji kaji, perlu ada analisis, perlu ada pemerhatian, eksperimen bagaimana petir terjadi. Tetapi kalau kita kaitkan dengan metafizik, metafizik ialah cabang pemikiran yang masih berada dalam taklukan sains tadi, tapi dia cuba menerobos lebih dalam untuk mengenali asas-asas benda yang dibincangkan tadi. Kalau sains tadi dia umum, bagaimana petir terjadi, yang metafizik ini apa itu petir, apa zat bagi petir, apa atom bagi petir, apa jirim bagi petir, apa unsur bagi petir, apa jisim bagi petir. Dia lagi asas, dia lagi komplit, dia lagi mendalam. Baik, percontohan yang paling mudah ini untuk memudahkan anda nampak perbezaan antara teori sains dan metafizik. Sebab
Teori metafizik ada satu lagi perbahasan dan perbincangan dia. Dan ini selalu dikaitkan dengan satu lagi bidang disiplin ilmu yang dinamakan ilmu falsafah. Ilmu falsafah dan teori metafizik selalunya dikatakan sama naik, sama umur dia. Maksudnya awal-awal naiknya ilmu falsafah sama dengan naik dan umurnya ilmu metafizik dari sudut sisi pandang ini. Ini bermakna ilmu metafizik kalau mengikut garisan istilah yang sebenar, apa maksud meta, apa maksud fizik. Dan ini adalah bahasa Greek, bahasa Yunani kuno. Sebut meta, apa maksud meta? Di belakang, di sebalik. Fizik ialah alam zahir, alam nyata. Maksud metafizik berlawanan dengan fizik. Fizik benda yang nyata, benda yang jelas, benda yang terang, berbentuk material. Tapi bila sebut metafizik, hak di sebalik fizik, di belakang fizik, di sebalik alam nyata, di sebalik alam material, dia lebih jauh menerobos sampai ke tahap ilmu ini memikirkan tentang ilahiyat ataupun ketuhanan. Jadi kita nak memikirkan sesuatu yang di luar apa yang kita nampak sekarang, apa yang jelas bagi kita, apa yang dimaterialkan oleh kita selama ini. Dengan bahasan yang lebih jauh, perkara ini perlu memikirkan tentang pemikiran, tentang otak, tentang akal. Bila kita sebut otak, pemikiran dan akal, sebenarnya dia juga ada unsur dan objek metafizik. Sebab bila kita melakukan pembedahan pada otak kita, yang jelas pada kita yang keluar, yang bulat tu otak zahir ke otak batin? Yang itu otak zahir yang kita namakan cerebrum, medulla oblongata dan sebagainya. Tetapi hakikatnya akal yang sebenar ada di mana? Gaib. Akal yang sebenar bersifat metafizik. Dia berada jauh di luar keberadaan fizikal kita. Jadi inilah akal yang cuba membawa kita untuk memahami perkara-perkara yang lebih tinggi. وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah jua mengumpulkan kita di akhirat kelak juga pada sebaik-baik tempat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang ke-6, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Surah Al-An'am ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn. Apakah kamu tidak melihat, memikir dan memerhatikan berapa banyakkah daripada generasi-generasi manusia yang sebelum daripada kamu yang telah kami musnahkan, yang telah kami binasakan. Makkannahum fil ardh, yang mana kami telah memberikan kepada mereka keteguhan di atas muka bumi ini, yakni dari sudut kekuasaan dan kemewahan. Ma lam numakkil lakum, yang mana keteguhan tersebut tidak pernah kami kurniakan atau berikan kepada kamu sebelum ini. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami juga telah mencurahkan air hujan daripada langit kepada mereka dengan cucuran yang lebat. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami juga telah menjadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bizunubihim, dan mereka ini telah dimusnahkan dan dihancurkan kerana dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami telah menukarkan mereka, yakni menciptakan selepas daripada mereka generasi yang lain ataupun generasi yang keseterusnya. Al-An'am ayat yang ke-6. Bila kita menyebut tentang ayat yang ke-6, ini bermakna bahawa ayat ini berada pada awal-awal ataupun permulaan surah Al-An'am. Jadi ada baiknya kita mengambil manfaat, informasi dan maklumat berkaitan dengan surah Al-An'am sedikit sebanyak. Surah Al-An'am ini adalah merujuk kepada makna Al-An'am itu ialah binatang ternak ataupun haiwan ternak. Dia adalah jamak daripada perkataan na'am. Na'am ni salah satu makna dia ialah unta. Jamak dia Al-An'am, haiwan ataupun binatang ternak. Jadi apakah hubungan nama surah ini, binatang atau haiwan ternak, dengan isi kandungan dan maklumat yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surah Al-An'am? Yakni Allah nak bagi tahu kepada kita ada sebahagian daripada kepercayaan, iaitu merupakan akidah yang syirik yang dipunyai oleh musyrikin-musyrikin di Mekah berkaitan dengan binatang ataupun haiwan ternak ini. Bagaimanakah bentuk akidah syirik tersebut? Mereka mempunyai kepercayaan iaitu dengan cara mengkhususkan jenis-jenis binatang tertentu. Contohnya unta. Mereka anggap inilah unta yang paling baik, inilah unta yang paling hebat, inilah unta yang paling sempurna. Dan unta-unta jenis seperti ini mereka akan khususkan untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai ritual ataupun sebagai korban kepada pemujaan dan penyembahan berhala-berhala mereka. Jadi jelas di sini boleh faham hubungan haiwan ternak itu dari sudut akidah syirik yang Allah nak nisbahkan kepada golongan-golongan musyrikin di Mekah. Baik,
surah Al-An'am ini adalah merupakan surah yang ke-6 mengikut tertib dan susunan surah-surah Al-Quran. Dan kita juga perlu ingat dan maklum pada kita bentuk tertib dan susunan surah Al-Quran ini adalah dalam bentuk tauqifi, arahan dan perintah daripada Allah. Bukan suka-suka Nabi Muhammad nak letakkan surah ni yang pertama, surah ni yang kedua, surah ni di tengah, surah ni kemudian. Ni bukan rekaan Nabi, tapi ada panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apabila kita merujuk surah yang pertama, surah Al-Fatihah, kita letak tepi dulu surah Al-Fatihah. Baik, surah yang kedua ialah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah merupakan surah Madaniyah yang paling besar dan paling panjang. Baqarah ada 286 ayat. Kemudian surah seterusnya adalah surah apa? Surah Ali Imran, ada 200 ayat, juga surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Surah seterusnya adalah surah An-Nisa, juga surah Madaniyah. Surah seterusnya adalah surah Al-Ma'idah, juga surah Madaniyah. Jadi keempat-empat surah sebelum surah Al-An'am, baik atas nama Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah, semua berturutan surah-surah ini adalah surah Madaniyah, yakni surah-surah yang diturunkan di Madinah. Tetapi bila masuk surah yang ke-6, iaitu surah Al-An'am, ini adalah surah yang pertama mengikut tertib dan susunan Al-Quran, adalah surah Makkiyah. Dan ini adalah surah Makkiyah yang paling besar. Maksud paling besar di sini adalah surah yang mempunyai ayat yang panjang. Kita tahu surah Al-An'am mempunyai 165 ayat. Satu surah yang agak panjang ayat-ayat dia. Baik, surah Al-An'am ini dikatakan diturunkan pada waktu malam. Kalau kita melihat muqaddimah tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ada daripada Atha, ada daripada Ikrimah, ada daripada Al-Aufi, yang mana riwayat daripada Ibnu Abbas menyebutkan surah ini diturunkan pada waktu malam. Konteks siang atau malam, surah ini turun waktu malam. Kalau kita tengok konteks masa atau zaman, bila surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah ni diturunkan kepada Nabi Muhammad setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi ke bumi Madinah. Setahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Kita dapat information ni, kita tahu bahawa Nabi berdakwah di Mekah ni berapa tahun tuan-tuan? Dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Jadi kalau sebut setahun sebelum hijrah, maksudnya waktu surah ini diturunkan sudah hampir 12 tahun Rasulullah mendakwah dan mentablilkan Al-Quran, wahyu dan firman-firman Allah ini kepada musyrikin-musyrikin di Mekah. Tuan-tuan tentu boleh bayangkan, tempoh dan masa 12 tahun menyampaikan dakwah dan risalah ni bukan tempoh yang pendek. Bukan tempoh yang singkat. Kita hari ini bertindak sebagai ustaz, bertindak sebagai penceramah, baru berceramah 3-4 tahun, baru ceramah 5-6 tahun. Tapi buat masa ni Rasulullah dah hampir 12 tahun menyampaikan dakwah, tetapi tindak balas yang diterima oleh Rasulullah masih tetap sama. Kalau awal-awal dulu duk lawan Nabi, kalau awal-awal dulu duk tentang Nabi, dalam tempoh 12 tahun pun perangai dan sifat mereka masih tetap sama. Lagu tu juga, tetap lawan Nabi, tetap ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Baik, konteks surah ini diturunkan juga diceritakan dalam banyak riwayat. Kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan 6 hingga 7 riwayat. Antaranya menyebut sewaktu surah ini diturunkan,
termasuk di dalamnya malaikat Jibril dan mengiringinya hampir 70,000 malaikat yang lain. Jadi konteks penurunan surah ni kepada Nabi diturunkan oleh malaikat Jibril bersama dengan 70,000 malaikat yang lain. Bahkan ada satu riwayat daripada Imam Sufyan As-Sauri, seorang ulama besar yang hebat. Beliau meriwayatkan daripada Lais, daripada Syahru ibnu Hausyab, daripada Asma binti Yazid. Jadi Asma binti Yazid ni menyebutkan bahawa ketika surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah pada waktu itu berada di atas tunggangan seekor unta. Waktu surah ni nak turun pada Nabi, Nabi pada masa tu duduk atas belakang seekor unta. Dan orang yang sedang memegang tali kekangan ataupun tali kendalian unta pada waktu tu diri dia sendiri. Hak riwayat tu Asma binti Yazid. Dan dia nak gambarkan atau nak habaq kepada kita betapa besar dan beratnya surah ini sewaktu penurunan surah Al-An'am ini hampir-hampir mematahkan tulang-tulang unta yang sedang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak habaq betapa beratnya surah ini. Jadi inilah nak menunjukkan kemuliaan surah Al-An'am, kerana kalau kita memerhatikan kepada surah-surah besar ataupun surah-surah yang mempunyai ayat yang banyak, kebiasaannya surah-surah ini diturunkan secara tadarruj, sedikit demi sedikit, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat sehingga membentuk satu surah. Tapi surah Al-An'am ini diturunkan hampir sekaligus. Hampir sekaligus, nak cakap hak turun sekaligus tu jumlah yang cukup banyak. Dan ada beberapa ayat yang dikecualikan daripada surah ini, dan ayat tersebut dinisbahkan dengan ayat Madaniyah. Walaupun surah ni surah Makkiyah. Jadi berapa jumlah dia? Ulama-ulama menyebut jumlah ayat yang terkecuali daripada yang turun sekaligus itu ialah 9 ayat. 9 ayat. Jadi kalau 165 ayat tolak 9 hak diiktiraf sebagai Madaniyah, baki dia tinggal berapa? 165 tolak 9, 156 ayat. Jadi 156 ayat itulah Makkiyah yang turun sekaligus, baki lagi ialah 9. Dan kalau orang yang nak mencari tahu tentang agama dia, lebih-lebih lagi berkaitan dengan wahyu, pasti mereka akan mencari-cari dan tertanya-tanya, benar jumlah dia 9 ayat, tapi merujuk ayat yang mana? Untuk memudahkan kita, Imam Ibn Katsir telah menyediakan informasi tersebut. Ayat pertama ayat 20, ayat kedua ayat 23, ayat ketiga ayat 91, ayat keempat ayat 93, ayat kelima 114, ayat keenam 141, ayat ketujuh, ke-8, ke-9 dia berderet beratung 151, 152, 153. Saya ulang sekali lagi, 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152, 153. Inilah 9 ayat yang dikatakan sebagai Madaniyah. Baik, bila kita melihat surah Al-An'am yang berpaksikan kepada surah Makkiyah, umum kita tahu tema perbahasan surah Makkiyah amat-amat berbeza dengan tema perbahasan surah Madaniyah. Surah Makkiyah yang awal-awal turun di Mekah, tema dia lebih kepada kepercayaan, keimanan, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut menceritakan bagaimanakah untuk mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, bagaimanakah cara beriman kepada Allah dengan cara yang sebenar. Kalau kita nak beribadah, kalau kita nak mengibadahi Allah, bagaimanakah cara nak mengibadahi Allah, menyembah Allah, sujud kepada Allah dengan cara yang sebenar. Dan isi-isi surah
Makkiyah juga banyak menceritakan tentang peringatan-peringatan, ancaman-ancaman kepada golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tu secara umum. Baik, untuk lebih mudah kita faham flow turutan dia punya surah-surah ni macam ni. Bila Allah berbicara mengenai surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang satu golongan yang sesat. Baqarah, Allah nak cerita golongan yang sesat. Golongan yang dimaksudkan ialah golongan Yahudi. Sebab tu bila kita baca Baqarah, kita baca saja-saja cerita pasal Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya Bani Israel. Walaupun tanpa menafikan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang hal yang lain, tetapi sebahagian besar Allah nak cerita tentang satu golongan yang sesat yang namanya Yahudi. Bila masuk surah Ali Imran, sekali lagi Allah nak cerita satu lagi golongan sesat, tapi bukan lagi Yahudi, tetapi yang sinonim selalu disebutkan oleh Allah. Kalau Allah sebut Yahudi, pasti Allah tak meninggalkan sebut tentang Nasrani. Jadi golongan sesat yang kedua dalam surah Ali Imran ialah golongan Nasrani. Bila masuk yang ketiga surah An-Nisa, walaupun tema dia tentang keistimewaan wanita, tetapi sekali lagi Allah nak cerita tentang golongan yang sesat. Golongan sesat mana yang Allah nak cerita dalam surah An-Nisa? Iaitu golongan munafiqin. Golongan munafik. Sebab bila kita sebut munafik ni, sifat munafik ni dia tak kenal bangsa. Sifat munafik dia tak kenal agama. Sifat munafik tak kenal miskin kaya. Sifat munafik tak kenal tinggi rendah. Sifat munafik tak kenal hitam putih. Dia boleh terkena kepada sesiapa saja. Tak ada jaminan sifat ni tak boleh terlekat pada kita atau sifat ni teramal pada kita. Jadi tak ada jaminan. Jadi berhati-hatilah dengan golongan munafik. Bila masuk surah Al-Maidah, Allah menghimpunkan ketiga-tiga golongan tadi dalam satu surah ni. Allah bagi lagi kisah dan cerita tambahan pasal Yahudi, pasal Nasrani dan pasal munafikin. Tapi bila masuk surah Al-An'am, Allah nak cerita satu lagi golongan sesat. Agak-agak golongan mana? Yahudi dah, Nasrani dah, munafik dah. Jadi kita boleh kesan daripada hak saya bagi tahu awal tadi, hubungan binatang ternak dengan akidah kesyirikan. Yang bab surah Al-An'am Allah nak cerita satu lagi golongan sesat ialah golongan musyrikin, iaitu golongan-golongan yang mempersekutukan Allah, golongan yang mensyarikatkan Allah. Bahasa orang kampung, bahasa kitab Jawi, golongan yang menduakan Allah. Jadi inilah keempat-empat golongan yang paling awal. Bila kita baca Quran, Allah cerita Yahudi, Nasrani, munafik, musyrikin. Supaya kita benar-benar mengenali keempat-empat golongan ini dengan sebenar pengenalan. Apakah sifat-sifat yang dipunyai oleh mereka? Apakah ciri-ciri khas yang ada pada mereka? Apakah perangai-perangai yang telah mereka buat sehingga perbuatan mereka itu mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah? Jadi kita belajar tentang empat-empat golongan ini bukan nak kutuk mereka, bukan nak suruh laknat mereka, tapi untuk muhasabah diri, mempelajari supaya ciri mereka, sifat mereka, perangai mereka tadi tak kena pada kita. Tu je. Jadi belajar ni bila kita tengok, oh ni sebab Allah marah dekat Yahudi, jadi jangan buat perangai yang sama. Ni sebab Allah murka kepada Nasrani, jangan bagi sifat tu ada pada kita. Ni sebab Allah marah munafik, jangan bagi sifat munafik tu ada pada kita. Ni sebab Allah marah pada golongan syirik, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Simple, cukup mudah. Jadi bila berbicara mengenai surah Al-An'am, ulama-ulama membahagikan surah ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama bermaksud merujuk ayat pertama sampai ayat 117. Di sini Allah nak menceritakan tentang akidah-akidah syirik. Maksudnya bentuk syirik yang berkaitan dengan akidah.
yang berkaitan dengan pemahaman, yang berkaitan dengan i'tiqad, yang berkaitan dengan kepercayaan. Tapi bila masuk bahagian yang kedua, 118 sampai akhir 165, Allah nak menceritakan tentang amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita jatuh pada syirik. Hak pertama tadi bentuk akidah yang syirik. Yang kedua, apakah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kalau kita buat benda tu boleh menyebabkan kita ni jatuh pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai syirik. Jadi ini adalah merupakan satu peringatan dan boleh memotivasikan diri kita, atau kita istilahkan dalam ilmu psikologi self reinforcement. Biar benda ni jadi motivasi supaya sifat dan ciri tadi tak ada pada kita setakat kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiplin-disiplin ilmu yang kita pelajari. Okey, surah ni juga dibahagikan kepada dua komponen. Apakah dua komponen tersebut? Biasanya tema perbahasan tauhid ini dia lebih kepada ancaman dan peringatan. Sebab itulah ada ulama-ulama yang membahagikan pertama surah Ayyamillah, yang kedua surah Alaillah. Pertama Ayyamillah, yang kedua Alaillah. Apakah maksud Ayyamillah? Maksud Ayyamillah ialah hari-hari Allah. Jangan bila sebut hari-hari Allah kita fikir kalau kita ni manusia ada hari Ahad, ada Isnin, ada Selasa, ada Rabu, bukan tu dia. Ataupun Sunday, Monday, Tuesday, bukan tu. Hari-hari Allah di sini bermaksud ayat-ayat di dalam Al-Quran ini yang Allah ceritakan tentang umat-umat ataupun kaum-kaum yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat-umat terdahulu bila mereka berhadapan dengan utusan-utusan Allah, tak kira baik atas nama Nabi, tak kira baik atas nama Rasul, mempunyai sifat dan kes yang sama sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan kafir musyrikin di Mekah waktu tu. Kes yang sama. Bila mari Nabi, bila mari Rasul sampaikan dakwah, sampaikan risalah, umat terdahulu lawan Nabi mereka, lawan Rasul mereka. Tak kiralah nama dia Nabi Nuh ke, nama dia Nabi Hud ke, nama dia Nabi Saleh ke, semua ada perlawanan, ada penentangan daripada umat dan kaum masing-masing. Begitu juga waktu ni diturunkan ni, Nabi Muhammad tu ada lagi. Nabi Muhammad sedang menyampaikan dakwah dan risalah, menerima nasib yang sama, geng ni tetap duk lawan Nabi. Jadi Allah dah cerita umat terdahulu, bila mereka tu lawan Nabi, apakah kesudahan nasib yang diterima oleh mereka? Allah cerita sekali. Duk lawan-lawan tak dengar kata juga, tengok umat Nabi Nuh. Apa jadi kat mereka? Allah hukum mereka dengan banjir yang besar. Berkesudahan demikian. Mari umat Nabi Nabi Hud, kaum Ad tu, ini nasib dia. Nabi Saleh, ini nasib dia. Umat Nabi Ibrahim, ini nasib dia. Umat Nabi Lut diterbalikkan bumi oleh Allah, kaum Sodom tu. Jadi ayat-ayat macam ni untuk memberi peringatan dan ancaman bahawa depan kamu sekarang ni seorang Nabi, dia tu Rasul. Sebagaimana umat terdahulu berhadapan dengan Nabi dan Rasul mereka, bila mereka lawan, itulah Allah balas, itulah Allah hukum. Kamu tak takut tak kalau Allah beri benda yang sama pada kamu akibat lawan Nabi dan Rasul, nama Muhammad hak duduk dakwahkan kamu sekarang ni. Itu maksud Ayyamillah. Yang kedua, Alaillah bermaksud nikmat-nikmat pemberian Allah. Jadi untuk menguatkan, mengukuhkan hubungan tauhid ni, kita perlu kenal Allah. Jadi bila kita menganggap Allah ni sebagai pencipta kita, Allah mengurniakan dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya, dengan kemahabijaksanaannya. Dia mengurniakan nikmat-nikmat yang banyak. Dia cipta bumi, dia cipta galaksi, dia cipta planet-planet, dia cipta cakrawala, bulan, bintang, matahari. Di bumi hak kita duduk ni ada sungai, ada laut, ada sumber air, ada pokok, ada tumbuhan macam-macam.
Benda-benda tadi adalah sebagai pengukuh untuk kita mengenal dan mentauhid diri kita kepada Allah. Jadi kamu tak fikir ke dalam keadaan kamu menolak dan menentang utusan Allah, dalam masa yang sama sebenarnya kamu sedang menolak Allah, kamu sedang menentang Allah. Sedangkan dalam masa yang sama, Allah yang kamu tentang, utusan Nabi dan Rasul yang kamu tentang tu dah bagi nikmat yang begitu banyak pada kamu. Tak boleh nak fikir ke benda tu? Okey, tu maksudnya hubungan dia. Jadi tuan-tuan boleh